Dia kata nak dia gelak. Terima kasih sudah bertahan. Terima kasih sudah berjuang. Ternyata kau sekuat itu. Ternyata kau sehebat itu. Terima kasih kau tak berhenti. Terima kasih kau tak menyerah di pertarungan yang sengit ini. Kau kan menang. Apa? 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 Kau buat apa? Buat apa? Aika ajak Umi tu sama Adi dosa dah. Aika habiskan satu botol tu. Ayah apa? Mangga? Habiskan satu botol. Satu dah sikit je. Tak ada gula tak? Tak ada gula. Tak sikit je. Aika rasa tak? Ya Allah. Ada ajar tiga macam tu. Ada ajar tiga lah tu. Ada ajar tiga. Ayo. Ayo rasa. Nak buat apa Apa? Buat apa? Kau tengok matahari dah kena lebih. Nanti 17. Kau nak tengok nampak dulu ke? Nampak je Ifah. Ada. Naik motor? Ya. Aman lah. Aku pun tak nak ajak Umi ke sampai jadi kali kah? Naik motor ketiga? Akan tak ajak Umi pun. Naik motor ketiga? Memang kau buat. Betul. Dia tengah main bola. Ada yang tengah cat. Sekarang nak hujan ni. Amat macam tu. Cuaca sekarang macam nak hujan. Dah gerima sikit. Tapi tak tahulah macam mana nak hujan. Berdua hari ni hari ayah. Cik berdua busy nampaknya. InsyaAllah. Wanita idaman. Tak pakai sokin ni. Nanti boleh bela. Tahu muka lah. Man, kenapa tak cakap seorang? Kan seorang lagi ke? Okay. Oh, cuma 3 orang? Memang 4 orang Kau selalu 5 orang ke? Ha? Kau 5 orang ke selalu? Budak botak. Jom Kak sama lukis. Tak asyik lukis ni. Ini baru sikit. Kerja. So, jom kita siapkan. Ayo. Guys, welcome back to my YouTube channel Afifah. So, Farah rasa ni akan jadi vlog yang last kot Farah kampus. Bapa akan masuk universiti dah. So, Farah akan fokus semua pada belajar. Jadi, mungkin Farah akan stop YouTube. Jadi, korang kena tunggulah waktu kita semester yang seterusnya baru Farah sambung. So, Farah korang enjoy. Video ni santai je. Macam rutin harian Farah. So, Farah korang enjoy. And dah. Bye. Kita dah naik motor. Masa saya kita naik motor. Let's go. Aku rasa setangan tu nanti payah tau. Let's go. Kita naik motor. Cepat Mama. Buat apa? Mama dah aku tujuh. Nak ikut tak? Yang ke depan, ikut belakang. Kaki. Ya Allah. Kau ni apa? Kau tinggal sini ke?
Kat sana. Jangan like dan subscribe guys. Jangan like dan subscribe. Kita berapa tadi? Oh. Like. Pergi bukit. Agak sebelum orang sampai, semua pergi bukit. Tapi aku percaya Oh, apa tak nak masuk? bahwa kau mampu. Ada yang berbeda. Uish, nampak? Kau lebih dari itu. Terima kasih sudah bertahan. Terima kasih sudah berjuang. Ternyata kau sekuat itu. Ternyata kau sehebat itu. Terima kasih kau tak berhenti. Terima kasih kau tak menyerah di pertarungan yang sengit ini. Kau kan menang. Tapi aku percaya bahwa kau mampu. Ada yang berbeda darimu. Kau lebih dari itu. Budak pun nak pergi sekolah, Mila. Okay guys, habis dah vlog untuk hari ni. Asal. Okay, so berakhirlah vlog Faham hari ni. Macam biasa, Faham nak cakap terima kasih banyak-banyak untuk siapa yang tonton video Faham ni daripada awal sampai akhir. Faham tak kisah sangat. Macam mana nak cakap? If ada satu ayat yang Faham nak share untuk hari ni, iaitu kalau korang pernah dengar lah, tapi benda ni Faham pegang daripada dulu sampai sekarang. Jadi Faham nak share dengan korang supaya korang tahu kan mana antara korang yang tak tahu lagi. Jadi korang boleh pegang dekat benda ni. Iaitu jangan pernah berhenti solat walau sebesar apa pun dosa yang korang buat. Macam tu. Kalau korang pernah dengar, aslinya ramai kot pernah dengar sebab benda ni familiar. Tapi benda tu kalau korang pegang betul-betul, insya-Allah seumur hidup korang, sekurang-kurangnya korang bukan tinggal solat dengan sengaja. Faham tak? Pegang benda tu. Walau sebesar apa pun dosa yang korang buat, yang korang sampai macam ya Allah besar gila, sampai korang rasa macam tak bersolat lah, Allah tak akan terima yang solat aku. Kita akan ada mindset macam tu. Tapi jangan pegang dengan benda ni. Jangan tinggal solat walau sebesar apa pun dosa yang korang buat. Ataupun ayat dia, solatlah kamu walau sebesar apa pun dosa yang korang buat. Sebab ialah memanglah macam kita ni mesti buat dosa. Sebab kita ni manusia, kita ni sehamba. Jadi setiap hari kita akan buat kesilapan. Jadi jangan pernah putus asa untuk mohon pengampunan kepada Allah. Sebab Allah tu, macam kita tahu sifat Allah tu maha pemurah, maha pengasih, maha mendengar, maha pengampun. Jadi yakin yang Allah tu maha pengampun. Selalu setiap hari mohon ampun kepada Allah. Zikir astaghfirullah. Tak apa, dia taubat gini bukan sekadar kita solat taubat je, bukan. Itu salah satu ikhtiar yang kita boleh buat. Tapi taubat yang sebenar ialah kita cuba
cuba menghindari daripada melakukan dosa besar atau dosa kecil tu semampu kita, seusaha yang kita boleh. Faham tak? Jadi Allah tu maha mengetahui segala usaha yang korang buat. Jadi Faiz cuma ingatkan solat setiap hari, sebab dalam dunia sekarang ni, percayalah, korang yang menjaga solat ni, korang sumpah limited gila. Kalau orang-orang kalau kita semakin kita bergerak dalam dunia sekarang kan, salah satu nikmat terbesar yang tanpa kita sedar ialah kita menjadikan solat. So ramai umat sekarang, siapa tak nak cakap lah, tapi ramai umat sekarang macam mengambil ringan ni benda tu. Jadi peluang yang Faiz ni, Faiz cuma nak spread awareness, iaitu marilah kita sama-sama sekurang-kurangnya lah, kalau amal lain tu kita buat, tapi paling penting tu tiang agama kita, iaitu solat. Okay, so tu je vlog Faiz untuk hari ni. Alamak, tengok lebih panjang pula. Faiz minta maaf kalau ada salah silap sepanjang Faiz rekod video ni. Sama ada Faiz sedar ataupun tak sedar, Faiz minta maaf banyak-banyak. Kalau ada terkasar bahasa, terkasar perbuatan, Faiz minta maaf. Faiz rasa ini akan jadi vlog Faiz yang terakhir yang Faiz akan post. Okay, tu je. InsyaAllah. So kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Faiz nak ucap terima kasih juga untuk 12 subscriber Faiz. Thank you korang. Bye.